Okay geng, inilah daily rutin aku. Aku pergi kerja naik train. Senang. Jimat lah sebab aku pakai pas RM50. Lepas tu kat dalam train biasanya aku akan main game sampai ke office. Tapi kat office aku ada buat side business, jual jajan, menjana pendapatan. Lepas tu aku akan shoot berita terkini, tengok apa benda yang latest, apa yang berlaku. So edit, lepas tu upload kat social media. Cukup je time, aku pun pergi makan. Sambil makan tu tengoklah perangai si Non, si memerang tu. Kita ada macam bazar lah juga. So kita akan beli makan kat sini. Banyak agak makanan dia. Lepas tu kita akan makan kat office. Lepas tu dah habis syuting biasalah. Lepas tu kita pun tutup office. Apa lagi nak tunggu? Balik daripada Taman Jaya pergi ke Kampung Baru. Lepas tu wife akan standby sebab kita nak pergi makan malam. So kalau tak sempat masak, kita akan pergi makan kat luar. Itu sahaja. Sedap juga